Jom teman I cari hadiah untuk ayah I sempena hari jadi dia. Cari hadiah untuk bapak-bapak ni susah je. So I pergi kedai ni, Kirana dekat Angsana Ipoh Mall. Tahu tak, kat sini banyak jual barang-barang artisan tempatan ataupun handmade. So kalau you nak beli craft tangan, aksesori, pouch bag, tote bag, bag sejadah pun ada. I nampak handbag ni sumpah cantik. Kalau you pakai untuk OOTD pagi raya, sangat klasik and dia punya detailing lawa. Pouch bag pun ada and cantik design dia. Macam tu lah, perempuan datang nak shopping barang untuk bapak-bapak, tiba-tiba lah fikir barang untuk diri sendiri. One thing about my dad, dia sangat suka baju batik. So every time I pergi kedai, I nampak baju batik, memang I akan macam teringat dia. Baju batik untuk lelaki je tak, untuk perempuan pun ada. Baju kurung biasa, baju kurung kedak and semua cantik weh. Specifically yang ni, si ada macam liklap tu. Kat sini Kirana, diorang memang support local artisan and Malaysian heritage. Kat sini cantik. Kalau korang suka yang mana, I settle beli hadiah untuk bapak I. Sabar nak bagi kat dia, mesti dia happy gila.